Aku sekarang on the way pergi ke Himalaya Camp Resort di Gopeng. So aku dengan Along dan Gaban. Weh, pandang kamera je, benda tengah jam. Okay. Kena paksa pandang. Okay guys, aku dah sampai dekat Himalaya Camp. So inilah dia. Macam gempak tak? Itulah. Korang tak nak kawan dengan aku, kan dah dapat ikut. Betul tak Gaban? Betul. Macam mana Long hari ni? Oh, mantap hari ni mantap. Walaupun hujan sikit kan. Assalamualaikum. Katanya ada tak booking bawah Datuk Covid dengan Ahmad Baharin? Oh, ada. Ada. Tapi kita ada yang nak mencos tu cik, cukai pelancongan. Ini saya perlukan RM6 sebab cik 2 malam. Betul. 2 malam. Ni saya cash. Cash. Siapa ada cash? Aku tak ada cash. Tadi kes semua QR. Alung ada kebanyakan. Tapi Alung bawa cash. Berapa? RM6 cik. RM6. Sebab 2 malam. Ni bilik kita. Pomori Dome. So kat sini ada banyak dia punya dome. So lagi aku nak tunjuk kat korang satu unit yang best, iaitu VIP Home. Ni Alung tengah cuba nak memecahkan dome ni. Dome ni best lah. Ni memang best sebab toilet kat luar. Macam kita duduk kat kampung dulu. Tarik. Sementara diorang buka bilik ni, kan macam tak ada buka, kita tengok toilet dia dulu. Sui kat sini dan kita masuk. Korang tengok sendiri guys. Lupa. Bersih. Lepas tu toilet dia mau cakap luas kan. Walaupun toilet dekat luar, tapi pada aku still the best. Dah buka. Jom kita masuk. Oh, baik. Bagilah kamera aku masuk dulu sebelum kau masuk. Kau je pun. Dah memang sejuk. Syah. Dia tak pernah off aircon ke? Aircon macam tu. Tak ada lampu. Cuba buka lampu. Tanya. Sana. Pasal slipper ni nak masuk dalam kan? Function kan? Jadi. Kita ajak dia aircon ni. Sejuk bodoh. Bukan dia ni. Sejuk bodoh. Tak 25. Ada insulation. Macam duduk planet Marikh. Jangan tutup. Aku nak keluar. Kunci ada kan? Oh, ya ke? Mana kipas? Aku tak nak kurung dalam ni. Masa tutup aircon. Kita daripada Datuk. Biarlah aircon dalam ni. Kita nak settle dalam ni. Udah Datuk, saya terkurung dalam bilik ni. Ada kucing keluar. Sedap ni. Kan? Okay, korang nak tengok lebih-lebih? Ini yang aku tunjuk. Tak jadi. Sekali lagi. Okay dah, jom kita jangkat barang pula. Toilet ni dalam petang kita dia. Aku tak kisah. Aircon dekat aku, kau pandang kata aku tutup. Jangan tutup bodoh, kau tu kau bantai kipas. Shoot je, render. Nanti aku edit dia macam corporate punya video boleh. Kau buat corporate tapi kan, Corporate punya camp. tapi kau buat style yang macam ala-ala tourism punya style. Ini dia VIP Home di Himalaya Camp. Alung tengah cuba untuk buka bilik ni. Kunci yang kita dapat, Dia cuma untuk pecah masuk dulu. Kunci dia semua sama tapi kita kena charge. oh yelah, kunci bilik-bilik. So dalam ni ada 3 bilik, boleh muat seramai berapa orang tadi dia cakap? Aku rasa dalam 7 orang. Datuk cakap kena buka aircon siap-siap. Staff dia dah buka aircon. Lawa big. Mahal. Tak relax doh. Aku nak tunjuk korang dia punya balcony. Thank you Long. Tengok balcony dia. Depan ni korang boleh memancing. Tadi Datuk cakap ada siakap apa semua. Yang tu lawak tapi aku percaya. Ui, lawa. Dapur masak sana. Allah. Buka semua bilik lah. Kita sejukkan aircon setiap bilik. Okay, bilik ni untuk Abang Aril duduk. So kita orang kena sejukkan dulu. Sebab bilik pelakon kan. Tandas jadi. Tandas. Serius tandas jadi. Alamak, tandas dia bersih be. Macam rumah loh. Tak, aku tak rasa kita dekat camping ni. Ini bukan glamping be. Ini balik rumah. Kau tengok. Ui, bilik dia. Kat lampu. Macam gitu be.
Tak relax. Kita just buka lampu siap-siap lah semua. So diorang tak payah buka siap-siap lah. Naik atas jom. Jom naik atas jom. Naik atas. Wah, dia masih basuh loh. Tak rasa tak? Basuh. Oh, tangga dia agak tinggi lah. Okay. Ui, ada bilik ketik hall ni. Ui, bilik ni master room. Ini sofa bed. Oh, lama view dia. Oh. Power. Master room punya bilik air pun ada bathtub lah. Loh, ada bathtub tu. Tak relax ni. Sedap lah bilik air dia. Tak ada best. Bukan kau je, aku pun teruja. Dalam banyak-banyak resort yang aku pergi sepanjang aku buat content travel selama ni lah aku teruja, tak tahu kenapa dong. Macam Gempak air tu tempat ni. Datuk Cobain, mantap lah Datuk Cobain. Saya harap Datuk Cobain sukses. Dan jangan lupa saya bila dah kaya. Boleh tak video macam tu? Boleh. Datuk Cobain steady weh. Aku tak perhatikan dia punya living ni. Yes. Ni connect boleh nampak atas ni ada. Boleh nampak di atas tu. Wow. Dia ada peti ais, ada microwave. Ada batu, ada nasi basuh. Memang boleh tinggal terus kat sini. Aku rasa Datuk Cobain plan nak buat rumah dia ni sebenarnya. Sebab ada satu je tau. Lepas tu dia macam rasa too much. Aku duduk sana lah. Too much lah. Terima kasih juga kepada GoPro sebab sponsor GoPro Hero Max yang ini untuk aku rakamkan konten di Himalaya Camp. Tong tengah nak fly drone waktu malam untuk dapatkan area dekat Himalaya Camp ni. Agak kritikal juga sebab untuk shoot waktu malam kita nak fly drone macam gini. Satu benda yang aku notice, kita tak nampak pokok. Pokok sangat blend dengan cuaca malam ni. Tapi Gaban memang perform teruk lah Gaban. Memang dia goyang ni. Goyang di sebelah ni. Tengah-tengah ni. Tak, kau goyang tak apa. Yang penting footage maintain. Footage stabil. Yo guys, good morning. Kita orang on the way nak pergi ke tempat diorang trekking. Tapi kita orang tak trekking. Trekking ke hiking? Hiking. Kita tak ikut. Kita pergi kat dia punya entrance saja. Nak dapatkan shot sikit je. Lepas tu kita sama tidur. Kita orang macam kena game sebenarnya. Kita ingat kan entrance tu dekat. Kepala bapak dia jauh sial. Lepas tu kita fikir tak apa. Kita call Along lah. So bawa kereta lah, ambil tak. Along ada sekali ni. So kita orang kena jalan kaki balik. Kita orang baru je settle shoot. Kau fly drone pagi tadi? Pagi tadi. Itu kau shoot kat kolam? Kat kolam, dekat hiking. Yes, hiking. So sekarang ni operasi adalah kita nak transfer footage drone, footage kamera Fuji, Canon, apa lancar semualah. Apa lancar mesti ada. So sekarang ni kita tengah menunggu file gedabak besar dan banyak. Benda video 30 saat. Shooting macam 5 jam je video. Babi. Gaban lah. Shooting drama. Gaban lah. Aku tak. Aku kerja aku. Tapi yang bestnya kita brisk walk pagi tadi. Pagi-pagi brisk walk. Pagi-pagi brisk walk kena scam tu. Ingat tu. Balik-balik makan nasi lemak balik. Ingatkan entrance dekat kan. Jalan babi. Berapa minit Along? 15 minit juga pergi. Pergi 15 minit jalan. Brisk walk. Itu ikut pace atlet sebab dia atlet. Tu semua atlet tu. Balik tu another 15 minit lah. Setengah jam kita bazir berjalan sahaja. Tapi tak bazir sangat lah. At least kita workout. Untuk setakat hari ini step aku dah 5,000. Ini ada rakaman khas lah nak kena bagi tahu sebab Along bising. Apa dia Long? Tengah hari lunch ni makan kopok. Okay, ready? Seronok shoot main hujan dekat Himalaya Camp. Perbarang dah budak-budak ni. Tak menikmati alam. Nanti demam bah. Betul doh, nanti demam doh. Let's go.
Jangan pun. Ui, jumpa campur oi. Oh, tak dia. Oh. Kau tahu tak takut? Good morning. Hari yang ketiga kita orang dekat Himalaya Camp Gopeng. So hari ketiga ni kita adalah hari terakhir. Kita nak tamatkan hari terakhir kita dengan aktiviti white water rafting dekat Himalaya Camp ni. So actually kita lambat. Janji sembang apa? Pukul 7. Pukul 7 kita gerak breakfast. Breakfast sebelum 3. 8.30 tu, 8.40 tadi tu. Aku kat bilik lagi. Amar mesej aku, 9 kat lori. 9 pagi dekat lori. Sekarang tepat jam menunjukkan 9.32 pagi. Lori pun tak ada. Dia antara dua je. Kita awal ataupun kita dah kena tinggal dengan lori. Ada dua tu je. Dia cakap back pedal mau masuk dari belakang ke depan. So guys, aku lupa nak rakam introduction water rafting tadi. Tapi kita orang tahu-tahu dah atas boat lah. So ini lah kita punya boat dengan kita punya boatmate. So dalam ni semua boatmate. Aku tak tahu nak panggil apa. Boatmate kita kebanyakannya first time. Kita tawakal je lah. Saya invisible. Tapi dah nampak lah tadi kejadian. Oh, buat sana ni. Dah kita ready dah. 1 2 3 terbalik. Kena rescue guys. Sekarang dah habis white water rafting. So kita pergi interview. But before that jangan lupa return balik equipment. Macam Amar, okey Amar? Alamak, tak cabar lah. Tak mencabar je. Gaban? Macam mana okey? Macam ni nak kena kuat. Nak kena kuat tak ada sini. Sini. Memang baju. Aku nak cerita satu benda lah. Aku bagi tahu Datuk, aku nak shoot rainbow slide ni. Kan? Lepas tu entah macam mana Datuk panggil seluruh dia punya pengunjung dekat resort Himalaya Camp ni. Mari main free. Kau tengoklah sini. Penuh. Tapi biasalah Datuk suka berserkah kan. Macam mana? 5 4 3 3 2 1. Alright guys, it's a wrap. Kita punya shooting dekat Himalaya Camp dah habis. So thank you very much pada Gaban, kita punya pilot and videographer. Mantap. Along kat sini. Kau jadi apa sini? Saja jalan-jalan. Jalan. Ya. Mantap. So guys, thank you very much for watching. Ciao. Bye.